Hai friend, ketemu lagi kita. Lama tidak bertemu di laut. Kali ini musim laut, musim berikan ya. Ada kawan kita sana, YouTube Borneo Treasure, balik kampung cuti. Tidak tahan, kena cucuk dengan tuahe balik. Jadi kita merantau udang kali ini friend. Tuahe, saksikan friend ya. Dia tidak asalnya. Ini friend, kita sudah mengganas friend. Kita sudah mengangkat jaring kita, jaring 3 lapis ini friend. 3 lapis yang kita jaga elok 8 tahun tak rosak. Atau lapis yang memberi berkat. Dari segi modalnya dah pulang modal dah kalau ini friend. Tapi kita ada jiwa mengasihi sayang pada rantau, kita jaga baik, boleh guna. Nanti kalau ada lebih lagi kita beli juga. Kita tak boleh beli banyak friend, kita cukup 5-6 betas je. Dia sedang membuka udang, maknanya musim udang. Udah ramai para nelayan di sana friend, di ujung. Mereka cari rezeki sama-sama. Hujan berpanas demi suap nasi friend. Ada lagi Oke, friend. kita tarik lagi. Ada lagi friend. Sana ada. Nah, Kecil ini ni. ada lagi friend. Ya, jarang-jarang. Kita juga ada ampai-ampai. Kita bagi dia buka tu, jadi dia puas. Kita pun baru lepas time ni friend. Time kena rehat dulu. Takut buat kerja ni terputah dekat laut, rugi. Lihat. Mantap. Itu dia. Mantap guys, mantap. Dengar tuh dia punya keletap tuh guys. Ya. Lagi tu. Buka. Dia punya Tiga keletap lapis. tuh, bikin rindu guys. Kita untuk lapis ni 4 utas ya, 4 utas lah. Cukup lah. Ada juga selabuhan lagi kita pasang sebelah sana. Jadi kita angkat dia. Guys, kita tarik lagi guys. Ada lagi seekor di bawah tuh, tapi ampai-ampainya boleh tahan guys. Ampai-ampainya merah ya guys. Ini kalau kena Ampai ni. Dekat ampai biasalah. Dia spesies yang sama, dia hidup satu tempat habitat, tak boleh kacau, kita tak boleh marah dia, memang tempat dia. Tempat ampai banyak dia, memang tempat dia, nak buat macam mana. Buka. mantap guys. Hampir terlepas guys. Senyum lebar ya, walaupun nombak sikit. Puas hati lah. Oh guys. Ini mantap guys, kalau ada semua besar-besar begini. Tengok. Wah. Baca. Kawan kita pecut juga tu. Puas hati guys. Oh, lepas Nampaknya dia pun pandai melakukan. Kita lepaskan ya guys. Kita lepaskan semula ya. itu jenis baka ya. Rilis. Baka dia tu. Ya, ini sesuai jadi bakal lah guys. Baka dia. Kita tak payah ambil lah. Kita lepaskan semula. Kejap lah kita lepaskan semula. Oke guys. 1, 2, 3. Alright. Buka lagi lah. Ini belum sampai 1 tas dia buka. Belum. Kita santai-santai saja guys. 1. Betul ya. Angkat dah. Ya. Boleh. Ada rezeki kita hari ini. Kita pasang lagi. Sampai sana pelampung lah. Pelampung ada satu. Bergerak. Ya, kawasan naik tebing.
Tepi pantai. Tanah Balun, hujung Tanah Balun. Ini juga dah 3 hari 3 malam ke laut. Oke guys, bagi yang belum subscribe ke channel Bugis Boy, kerjanya mampu nelayan. Tarik lagi. Oke, friend, saya tolong dia angkat. Jadi kita akan tunjuk hasil dia lah. Kita juga ada aktiviti merawai tadi, friend. Merawai cari ikan pelayak. Nah, tengok hasil dia sini, friend. Ini dia guys, Itu fresh, pelayak. fresh. Tapi yang ikut musim lah ya. Buka lagi. Ikan-ikan macam Ini hasil kita, friend. ini guys. Friend, ini friend. Oh. Nah, ini friend. Tengok friend. Berapa besar nih friend? Jadi kita boleh lah sedang terakhir rupanya. Untuk lauk masak serai ya, bro. Kita tak pandai makan kari, kita makan serai. Oke.